Pakcik, apa pakcik buat tu? Pakcik mencari bintang. Bintang yang panggil Nova. Dah jumpa? Pakcik takkan jumpa. Kalau ada bintang baru pun, untuk TPC yang jumpa dulu. Betul tu? Memang pakcik tak punya peralatan secanggih TPC. Tapi pakcik punya kegairahan. Kegairahan macam mana tu? Pakcik akan cari dengan mata pakcik. Dah jumpa ke? Oh Tuhan. Pakcik apa-apa? Ini Jiro, buat apa tu? Nanti. Nama saya Hani Jiro. Ya, terima kasih kerana melapor kabar kami. Tapi tak perlulah awak cakap laju-laju macam ni. Sebenarnya, sistem kaji bintang TPC memang nak menjagakan. Sebuah tarik bintang akan jatuh di Nagano dalam masa 6 jam. Ia tak akan dapat melepasi atmosfera bumi. Jadi Nagano akan selamat. Ia tak seperti awak jangka. Saya nampak sendiri tarik bintang tu jatuh di bandar Matsumoto. Banyak awak telefon mak awak. Mungkin berlaku kebakaran. Tak ada kebakaran. Tarik bintang tu hancur selepas ia sampai ke bumi. Tapi saya mungkin silap. Kalau awak nampak sesuatu, bagi tahu kami. Kemudian saya terangkan pada awak. Memandangkan kita dah kawan sejak kecil, kan? Masih degil macam dulu juga. Kamu semua balik ya? Iyalah. Cakap ya dah cukup. Ya. Pakcik tak baik lah. Mentang-mentang kita ni bukan TPC, kan? Yalah. Siapa kita ni, kan? Malam itu sesuatu telah berlaku di mana meteor itu jatuh di bandar Matsumoto. Betul. Taklah mahal sangat. Hanya 3 bulan gaji aja. Cantiknya. Kalau cincin kahwin, berapa bulan gaji ya? Kalau takut benda panjang, jangan makan mie. Kalau takut benda bulat, cendawan. Saya takut cendawan. Tak takut. Makhluk ribut muncul di Pukasi. Makhluk mana di Arigasaki? Makhluk Nathan di Taman Joyama. Kalau semua laporan yang kita terima itu betul, Bandar Matsumoto sekarang dah jadi penempatan makhluk asing. Baik, kamu semua ke sana dan mulakan siasatan. Baik. Jadi Kinda. Untuk Daigon. Karya. Lucu Daigon kan? Tak, lucu sama Kinda. Saya pasti. Apapun yang musuh kita, kita serang. Baik. Saya rasa itu makhluk ribik. Bukanlah itu makhluk Bishwan. Makhluk ribik tu nak curi manusia lagi ke? Kenapa awak cakap makhluk ribik? Kalau tak percaya, awak tengoklah fail makhluk asing. Yalah tu. Ni apa awak ni? Terperanjat saya. Saya nampak bunga tu hidup. Mesti berjaga-jaga. Di setiap tempat fenomena itu berlaku, akan terdapat bunga ini. Bunga tu tak sama dengan bunga-bunga yang ada di bumi. Mungkin tak bintang tu yang bawa. Ya, saya dah jumpa. Dah jumpa Nova.
Rasanya kita pernah jumpa kan? Saya lupa. Tunggu! Jangan lari! Mana dia? Bunga apa tu? Ganjil betul bunga ni. Saya tak percaya. Itu cuma khayalan. Awak dah terlalu lama hidup bersendirian. Sebab tu khayal yang bukan-bukan. Saya tak sangka awak minat dengan budak perempuan. Terus betul lah awak ni. Awak tu sepatutnya alihkan pandangan pada perempuan. Jangan asyik dengan bintang. Saya ingatkan awak ya. Jangan hubungi sebegat kerana benda-benda kecil macam ni. Tengok. Cuba awak tengok. Saya jumpa bunga yang ganjil ni. Kalau bunga tu, kami pun dah jumpa. Dan sekarang ni kami sedang buat kajian lah. Saya telefon awak dengan telefon TV ni dari Bandar Ogawa. Tapi nampaknya sia-sia je. Sekarang awak dah tahu. Bye-bye. Teruk betul lah dia ni. Saya tak berniat dengan perbualan awak dengan kekasih awak. Itu kekasih. Dia kawan. Kawan dari kecil. Bunga yang kawan awak jumpa tu putih. Semua bunga yang kita jumpa warna hitam. Mungkin kamera tu rosak. Bilang. Maaf. Maaf. Selamat pagi. Encik Rawat. Selamat pagi. Boleh saya jumpa dia? Ada. Dia ada di luar sana dengan budak-budak tu. Kalau nak jumpa dia, Cik pergilah ke sana. Terima kasih ya. Sama-sama. Pulangkan balik. Mana ada lagi? Cepatlah. Saya jaga tak ada lah. Jahat. Awak jahat. Kenapa ni? Pakcik, Mak tu ni jahat. Dia lepaskan hukuman bermahal. Betul ke ni? Jangan nangis ya. Awak carilah dia. Kalau awak cari mesti jumpa. Baiklah sekarang kita sama-sama cari ya. Ini semua awak pun pasal lah. Saya jumpa kumbang tu. Tapi itu kumbang saya. Saya punya lah. Itu kumbang saya. Dia terlepas semalam. Kemudian awak tangkap dia. Awak pulangkan balik. Tapi saya yang jumpa dulu. Kita. Ibu Nura, awak jangan campur. Kalau marah kenapa tak lawan balik? Bangunlah cepat. Lawan dia. Pergi. Jangan putus asa. Lawanlah. Lawan dia. Janganlah nangis. Betul. Kumbang tu saya jumpa, saya tak curi. Awak boleh cari kumbang lain. Kalau cari, mesti awak jumpa. Kemana lah perginya kumbang tu, Agaknya tak pokok tak? Ini Nura. Itu kumbang saya yang hilang tu. Ya ke? Bunga ni berwarna putih. Agaknya benda-benda ni telah dibawa oleh angin tak? Saya rasa mungkin bunga ni ada kaitannya dengan budak perempuan yang saya nampak hari itu. Awak ni, semua orang akan nampak makhluk asing yang ganjil atau raksasa. Tapi awak aja yang nampak budak perempuan yang comel pula tu. Saya tak kata pun budak tu comel.
Apa pun, kami nak periksa bunga ni. Saya ambil ya? Saya nak ikut. Siapa tu? Agaknya teman wanita pakcik tak? Yelah tu agaknya. Cepat, dia datang. Apa khabar? Apa khabar? Baik. Tunggu saya dulu. Pakcik nak ke mana? Dulu kita selalu datang ke sini kan? Kau cari mesti jumpa. Kenta, Hero cepat. Awak jangan kacau lah. Ya. Seronok masa tu. Kami dah jumpa jawapannya, Kapten. Bunga tu dari angkasa selepas. Mengikut laporan, bunga tu hidup dengan memakan ketakutan. Ketakutan? Ketakutan menggambarkan ilusi. Menurut laporan, bunga angkasa itu akan mengeluarkan bunga. Dan bunga itulah yang mengeluarkan ilusi. Dah tu apa yang luar biasa? Macam ni, kalau bunga angkasa itu terus membiak di bumi kita ni, maknanya bunganya pun akan bertambah dan ilusi akan lebih berkuasa. Saya faham apa yang awak cakap. Tapi selepas itu apa yang akan berlaku? Entahlah. Masih. Apa? Saya akan makan dia. Saya tak akan lepaskan. Awak ingat benda tu apa? Itu kan obat. Hero cepat pergi. Awak ikut sama. Berhenti. Budak tu. Betul ke? Jangan pergi. Nampak tak? Itulah budak perempuan yang saya nampak tu. Ya. Dan saya kenal budak lelaki tu. Budak lelaki? Dan bunga ni mungkin merupakan kunci untuk menyelesaikan kes ni. Bunga tu telah berkumpul di tengah-tengah bandar Matsumoto. Baik. Sebagat. Sedia. Baik. Kenapa ni? Budak tu. Tak ada apa. Cepat sikit. Sini. Saya nampak macam Gianza. Saya nampak macam kutu. Mimpi diri. Macam mana boleh jadi macam ni? Pak Jima, Ya, tolong keluarkan intisari bunga ni dan letakkan dalam keksi tertutup. ia akan dapat melawan raksasa yang menyerang Matsumoto. Lepas tu, letakkan dalam peluru berpandu Eagle Jet Alpha tau. Cepat ya. Ya. Awak nampak tak? Sekarang serang!
Asuka, cepat mendarat. Baik. Hati-hati, Garia. Jangan sampai terbakar. Garia. Garia! Daina, di belakang! Hanya satu peluru saja yang dapat dimuatkan intisar itu. Kalau awak gagal, tak ada lagi. Daina, saya akan selamatkan awak kali ini. Kena tembak lagi. Awak ni teruklah. Tak adalah, saya cuma buat pendaratan kecemasan. Yang peliknya bunga yang hitam tu mempunyai struktur yang sama dengan bunga yang putih. Awak fikir bunga putih itu adalah mutan dari bunga hitam ke? Tapi... Sebenarnya hitam tu hutan. Pada asalnya semua bunga berwarna putih. Kenapa awak cakap macam tu? Saya fikir macam tu. Lalu, awak dah banyak membantu. Iya. Awak semua memang hebat. Jadi sekarang, saya nak awak buat sesuatu untuk saya, boleh tak? Cakaplah apa saja. Sebab sekarang ni, saya rasa macam super guards pula. Balik. Dia cuma nak saya buat homepage untuk Persatuan Alumni. Teruk betul lah dia ni. Cepat bangun! Lawan dia! Jangan putus asa! Cepat lawan dia! Saya tak juri. Awak boleh cari rumah lain. Kalau cari mesti jumpa. Marilah pergi. Ya, cepat! Bintang yang pertama. Cantiknya. Saya dengar kalau jumpa bintang baru, kita boleh namakan bintang tu dengan nama yang paling kita suka dan jadi bintang kita. Kalau awak jumpa bintang, awak nak namakan apa? Bumi Murah. Pakcik,
Pakcik tak bosan ke? Pakcik nak cari apa? Bintang ke? Mungkin juga. Pakcik tengok apa? Sekarang ni, pakcik sedang melihat cinta. Cinta ke? Agaknya perempuan tu tinggalkan dia. Perempuan tu tinggalkan dia. Mungkin ada bintang yang sedang menunggu saya. Wow, wow, wow,